Toyota GT86. Hahaha, berapa income yang saya kalau nak beli kereta ni pada tahun 2026? Mungkin dah mampu kan? Jom, saya tolong breakdown. Model Recon harga bermula RM160,000. Untuk deposit kalau letak 20%, RM32,000. Untuk road tax, RM380. Insurans kalau dah ada full NCD, RM2,012. Total upfront yang kena ready adalah RM34,392. Installment kalau berjaya tarik paling panjang 9 tahun, sebulan kena prepare RM1,843. Kalau setahun pula, RM22,166. Kita breakdown pula dia punya yearly expenses. Insurans 2012, road tax 380, servis boleh budgetkan 1,800. Untuk wear and tear at least kena simpan RM4,000 setahun. Total up yearly expenses untuk sebuah GT86 ni adalah RM8,192. Campurkan yearly expenses dengan yearly installment pada RM30,308. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM2,525. Berapa pula income yang selesa? Katalah nak gunakan 30% saja daripada income. Sebulan income minimum kena ada RM8,416. Kalau nak gunakan 20% saja daripada income, sebulan income kena ada RM12,625. Tapi normally kereta 2 pintu macam ni orang tak buat daily tau. Orang buat kereta weekend. Dia punya loan pun orang tak tarik sampai 9 tahun. Biasanya berapa tempoh yang ideal? Korang tahu tak?